Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni saya nak tunjukkan cara untuk kita tukar valve mesin basuh Samsung jadi biasa common problem yang berlaku pada kita punya mesin basuh adalah dia punya valve. Jadi masalah utama mesin basuh ni adalah air tak masuk bila kita tekan automatic, tak salah fuzzy ke quick ke, bila kita biarkan air tak masuk. Jadi bila air tak masuk, dia akan keluar error lah kat sini. Kita kena tukar lah valve ni. Okey, valve tu dekat sini. Okey, ni dia valve dia. Saya ada sediakan link dekat description ataupun dekat video ni. Korang boleh beli kat situ. First korang kena carilah valve yang betul yang kena dengan model mesin basuh korang. Macam saya, ni dia model mesin basuh saya, model WA85F5S3. Jadi korang make sure lah betul jangan tersalah beli. Jadi ni dah betul. So jom kita ganti valve ni. Okay, first kita kena buka skru ni sini satu, sini satu. Okey, ni dia valve dia. So kita just buka lah soket ni. Okey. Alright, kita je pasang saja. Alright. Okey, jom kita test dulu. Air okey ke tak? Kita try masuk pakaian. Tutup. Kita on nampak? Okey. Okay, kau lihat air dah boleh masuk. Masuk sabun. Okay, kita test run Kalau okey lah. Nanti kita susun balik lah, pasang balik cover tu. Senang kan? Tak lebih 5 minit untuk buat kerja ni. So guys, korang boleh belilah valve ni dekat link yang saya sediakan. Tengoklah model apa mesin basuh korang. Macam saya, model Samsung kalau korang ada model lain, LG ke ataupun National ke, korang boleh cari juga valve tu dekat online.
Okay guys, jadi itu saja cara untuk tukar valve Jadi korang just bermodalkan bawah RM50, korang boleh tukar sendiri mesin basuh korang yang rosak tu. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.